Ayah! Alah, tak tidur lagi budak ni. Ayah nak pasang cerita ke? Adik nak tengok, adik nak tengok. Adik pergilah tidur. Alah, adik tak ngantuk lah, ayah. Kalau adik tak ngantuk, adik pergi buat kerja sekolah. Kerja sekolah semua adik dah siapkan. Bagilah adik tengok cerita sekali dengan ayah. Adik pergilah tidur. Esok nak bangun awal sekolah. Esok mana sekolah, ayah? Adik cuti. Ayah nak pasang cerita kartun Taklah. Ni cover je kartun. Cerita lain. Melayu. Rusia. Rusia? Wah, bestnya. Adik tak pernah tengok cerita Rusia. Pasanglah, ayah. Pasanglah, ayah. Alah, adik tak boleh tengok. Adik pergilah tidur. Alah, adik tak ngantuk. Bagilah adik tengok sekali cerita ni dengan ayah. Tak boleh. Adik tak kira. Adik nak tengok juga. Adik nak tengok juga. Tak kira nak tengok juga. Kejap-kejap lah. Yang telefon kawan ayah sekejap. Hello, hello. Cerita Rusia ni, budak boleh tengok tak? Tak boleh, bahaya. Ada berapa scene? 3 scene. Kau ingat tak minit ke berapa? Sekejap aku tulis. Minit ke 10. Cepat main. Satu lagi? 35. Okey. Satu lagi tu? Tak ingat. Perempuan pakai baju merah masuk dalam rumah. Okey. Okey, beres. Okey, baik. Adik nak tengok boleh. Yeay! Tapi ada syarat. Lah, ada syarat ke? Ya. Huyo, bestnya cerita ni, ayah. Dah ambil bantal, standby adik. Standby? Tutup muka. Alah, ayah. Bagilah adik tengok juga. Tak boleh. Tadi kita dah janji kan? Ayah tengok tak apa. Ayah tak apa. Ayah dah besar. Adik tu kecil lagi. Nanti adik tengok trauma. Dah boleh buka. Dah tutup balik. Cepatnya. Ayah forward. Ayah nak tengok yang scene-scene tu je. Tak best lah tengok cerita kalau macam gini. Baik adik tidur. Kan elok dah tadi macam tu. Dah pergi masuk tidur. Nanti tutup pintu rapat-rapat tu.